الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أمهات المؤمنين وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وذرياته وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 89 baris yang ketiga daripada bawah, pada kata dan ketahui olehmu bahawasanya bercampur gaul. Si tidak muka surat 1/9 hok rumi deh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulum syaikhina fid darain amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya bercampur gaul akan ahli kebajikan dan sekedudukan akan mereka itu ahli kebajikan, menanam menanam dengan makna membekas. Ia bercampur dan bersekududukan dengan orang soleh ni. Menanam membekaskan ia pada hati kasih, yakni akan kasih akan kebajikan. Jadi bila kita duduk bersama dengan orang-orang soleh, tok-tok lebah, orang-orang berjuru, orang yang duk hitung dengan akhirat mereka, maka dia akan memberi kesan pada hati kita tu suka dengan benda molek. Jadi duk mikir akhirat juga. Jadi anak kata mak ni bakpo kita tengok lo ni jenis kuat duk mikir ke akhirat. Rupa-rupanya saing mak lo ni orang akhirat. Dulu saing maknya orang ahli dunia. Duk hitung dunia, tolak bahagi capu darat. Dah. Jadi mak pun aku tu lo ni dia cari gugu lain dah. Duk hitung tolak bahagi pahala dosa duk lekat dengan orang ni. Sifat-sifat mazmumah. Oh, bagus. Jadi duk kasih pada kebajikan, duk mikir dengan akhirat, duk mikir dengan kematian.
dan menolong atas mengerja, yakni beramal dengan dia. Dengan apa? Dengan kebajikan itulah. Jadi dengan duduk dengan orang soleh, dengan orang-orang alim, membekah di kita kasih pada kebajikan, dia boleh menolong mengerjakan dia kebajikan. Bukan rasa kebajikan saja tak. Mari ada kekuatan awak kebajikan taat pada Allah Ta'ala. Kita duk saing dengan orang duk tahajud pukul 3 pagi. Nah, jadi benda tu membekahkan bagi kita juga tanpa kita sedari. Dia benda itulah membuatkan kita tu ada keinginan untuk bangun juga. Sahabat-sahabat kita deh, dia tengok orang pergi ngaji kitab duk sekolah, orang pergi ngaji kitab. Dia kata aku pun nak ngaji juga. Dia mari perasaan begitu. Apa kita pagi-pagi mari duk ngaji kitab ni, orang-orang lain hendak sayang kita pun, dia akan terdorong juga pada nak mengaji, pada nak taat pada Allah Ta'ala juga. Terdorong tu satu, serta pula boleh menolong, jadi ada kekuatan di atas nak buat taat saat ni. Seperti bahawa bercampur gaul akan ahli kejahatan. Sama. Kalau kita bercampur gaul dengan orang pencuri, orang perokok, orang minum arak, orang berjudi, orang menipu orang, ya. Saya guru dia ajar dia, mu tahu tak, lo ni ada cara cepat nak boleh duit. Wano? Dia kata menipu orang. Pandai tak? Tak anda mai aku nak ajar. Dak mu tengok ni, lo ni kereta aku besar ke? Tak sih. Ni dia mahal ni ke? Mu tak sih sebab tu. No. Mungkin juga apa? Kalau kita tipu orang sikit ya kita tipunya. Dak. Kalau kita tak tipu pun lain tipu dia, baik kita tipu dia. Ya bui, ya cuci otak kawan tu, ya berinwas. Jadi kalau kita bersaing dengan orang berjuru, jadi ada kekuatan di atas taat. Begitu juga lah kalau kita dah bersahabat dengan orang ahli kejahatan. Dan sekedudukan akan mereka itu orang ahli kejahatan. Wal'iyadzabillah, mudah-mudahan kita ni selamat bersekedudukan dengan orang tak berjuru. Menanam ia bersekedudukan dan bercampur gaul dengan ahli kejahatan saat ni. Menanam ia pada hati kita akan kasih kepada kejahatannya. Jadi nak buat jahat juga kita. Budak tak isap okok tu buat apa je isap okok? Sebab dia tengok saya dia isap okok. Dia tengok kawan tu isap okok, nikmat pula tu. Nampak nikmat isap okok. Dia pun rasa nak terah jugalah. Dia tak isap okok tapi duk sana isap. Sebab tu lah ni rokok-rokok orang jual dak. Di mana di kedai-kedai tu dia kena tutup dah, tak boleh buka. Dia kena tutup dalam kaca wanita. Tu peraturannya. Kalau hidup tengah jual rokok kena sambil. Tapi apa baik dah kalau kedai tu tutup, kotak-kotak rokok, tapi kedai tu ramai mana lagi orang isap rokok terbuka. Budak-budak pergi sekolah rasa nak terang. Tak. Ya bukan rokok yang kena tutupnya. Hak dia isap rokok pun kena tutup juga. Setiap kedai kalau hak isap rokok kena ada satu ruangan khusus tutup dengan kaca. Biar mampu ngasap rokok rasa sangat. Jadi maksud kata apa dia? Jadi orang budak-budak pun tak terasa no. Tak terasa no. Ya bila duduk sekali belum duduk sayang dengan pocik dia. Tak nampak pocik dia isap rokok sedap awak dia besar dah ni. Pocik mari sebatai pocik boleh. Enggak pocik tu ni pemurah. Pemurah kata ambil awak terah nak terah. Pemurah kau tu dia tak jadi pahala. Boleh pahala kau pemurah kau tu. Bala adalah balanya bukan pahala. Tapi kalau kita tengok orang isap rokok ni kalau jauh kok dia bagi isap rokok. Bagi. Dia tak isap rokok sore. Tak atas meja kat kawan nak sebatai boleh. Padahal sebatai berapa ya? Hak mahal agak seria pun ada.
No. Kamu pun tak tahu apa pesing sepatai lo ni. No. Tapi nak kata duit lah. Duit. Tapi ya duit. Gua dia hotline pun boleh sengih. Kau betek sepatai. Boleh sengih. Juga betek. Dah kan gitu nak kedai kopi. Kecek dengan set muslim mana nak kedai kopi usah. Tapi nak kata gitu dah suasana dia nya. Menanam ia pada hati akan kasih kepada kejahatan. Nak turut juga. Dan suka mengerja dengan dia dengan kejahatan. Jadi minat. Bapa minat? Sebab gu dia, hak dia duk sekali tu pun perangai gitu juga. Tak bangun semaya juga. Kalau hak gu dia tu bangun semaya subuh belaka-laka, dia sore tak bangun. Oh rasa bersalah weh, hamba malunya. Lu orang lain pakak bangun, hamba sore tak bangun. Hamba sore buat apalah, jadi perangai huduh tak comel begini, subuh tak bangun sokmo begini. Moga ya saya kerja. Aci hak serumah dia seasrama dengan dia, sedang dengan dia tak bangun belaka. Suka lagi dengan maksiat dia buat tu. Siap kita laka-laka. Kalau kena hotel pun dia tak serah berapa. Lepas tu dia kena becek, kena asing ke. Tapi kalau asing ke, dia merebut ke hak lain pula. Bagi sakit kepala lah laka-laka hak jadi cikgu ustaz ni kan. Sakit kepala. Otak tu tak je berhenti. Otak ni tak je berhenti duk memikir. Lagu mana anak orang ni kita nak didik. Sebab apa? Bila anak orang ni kita didik, jaga supaya anak kita, maka mudah-mudahan anak kita Allah Ta'ala jaga dapat dididik yang sempurna juga. Ni kan ada kan orang kata anak kita biar kita didik ajar. Kita tak cara ikut nak jadi orang, tak jadi orang, nak sekolah. Tak boleh kita gitu. Kita kan lama tak boleh gitu. Nak ada mata kan lagu-lagu mana kita kena cara demo. Kira ni pelajar berapa orang ni, berapa orang masuk Jumaat pagi. Orang tak cukup sakit, pergi panggil. Sakit kepala tak apa. Apa? Lagi kau belakang. Dan juga bahawa mereka yang bercampur gaul akan atau kaum, satu kaum bercampur gaul akan satu kaum, ialah yang lebih kasih akan mereka itu satu kaum, sama ada mereka itu satu kaum ahli kebajikan atau ahli kejahatan. Ya gitu. Kalau kita ni suka bercampur gaul dengan orang duk mengaji, maksud katanya kita ni akan terdorong dengan suka mengaji. Suka belajar. Tapi kalau kita ni suka duk bergaul dengan sesek poting, kalau budak-budak sekolah poting, maka kita tu akan rasa suka akan terdorong kita tu dengan benda-benda sebaliknya. Pagi-pagi deh, kadang-kadang nak pergi ngajar berapa pagi. Ada kumpulan mak-mak yang duk jogging. Jangan mai mak-mak pun nak jaga kesihatan ni. Tak boleh. Jogging pagi-pagi. Tak jogging juga pagi ada nampak mak-mak dia. Ya kumpulan. Tapi jogging pun masuk kelas dah. Ni orang baru tanya, jogging juga nak join sekali. Misal kata dak. Ya orang kumpulan basikal, ya basikal dia, ya set kereta. Set masuk, set membawa. Kau ya bawa. Set dia. Ya tak cari lain dah, ya suka duk situ. Jadi kalau kita ni tak sukalah dengar orang duk mengupak tetek orang duk kata kau orang, kita akan jauh daripada kumpulan sana. Tapi muka kita naluri kita pokok tuduh juga. Bos dia boleh jumpa dah gugu kita. Lama dah cari kapur ni mana set membawa baru jumpa. Bisa kata. Hati kata ini. Bahawa mereka yang bercampur gaul akan satu kaum, ialah yang lebih kasih akan mereka itu satu kaum tadi. Duk campur gaul dengan orang suka duk buat benda jahat. Maksudnya kita ni orang gitu juga. Ya kumben ni cari tahi kau ni.
Dia cari bunga madu. Hok cari tahi ni gapo? Lalap. Duk situ. Jadi kita ni tengok renung kita ni kumbel ke lalap weh. Tengok hok kita gini set mana? Set hok duk hingga di tahi tu ke ataupun pada bunga. Nampak. Bunga alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala. Hanya kita rasa kita jurus tak? Tak boleh. Kalau kata kita jurus tak segera. Kita bunga alhamdulillah. Nak gitu. Allah Taala wiko kita alhamdulillah Ustaz. Nak gitu comel. Tak ada gapo-gapo. Dan bermula seorang itu serta mereka yang ia seorang kasih pada dunia dan pada akhirat. Kita duduk kumpulan mana? Kalau duduk kumpulan dengan orang soleh di atas muka dunia, maka akhirat pun kita akan bangkit bersama orang soleh pada hari akhirat. Kalau di atas muka dunia kita ni kasih pada kumpulan orang yang maksiat, orang yang tinggal ketutupan agama, maka kita akan bangkit bersama dengan mereka juga. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih. Dia kasih siapa? Kalau dia kasih kepada ahli maksiat, maksiatlah dia. Kalau kasih pada ahli taat, taatlah dia. Ni kita kasih, amo sukalah orang yang mengaji ustaz, amo pun suka nak duk mengaji lah ni. Insya-Allah bangkit bersama dengan orang mengaji. Patut orang mengaji ni syurga ke neraka? Duk situ pahalah. Kalau orang mengaji duk neraka, amo nak baliklah dudah ni. Neraka sah nak baliklah dudah amo. Dak hak janji Allah Taala nya tu lebih baiklah bila orang taat pada Tuhan. Ni hari Rabu ni amo nak maklum, patut minta sebar ke orang lain juga deh. Hari Rabu pukul 10 pagi di pondok kita ada nak daurah kitab Fiqh Tahawulat. Tahu tak fiqh tahawulat ni gapo? Tak tahu. Memang semua orang tak tahu golek-goleknya. Akhir zaman. Dia Jibril pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, dia kecek 4 perkara. Kita sedar ke tak tu? Dia tanya mahwal Islam. Ya Rasulullah, apa Islam? Ingat tak hadis Jibril? Pernah dengar dah? Dia pergi jumpa Nabi, apa tu Islam? Nabi kata Islam ni ngucap, semaya, puasa. Dia berkata sedakta, betul ya Rasulullah. Jibril mari rupa manusia jumpa Nabi, nak ajar sahabat tentang agama. Dia tanya tentang iman. Lepas tu Nabi pun jawab tentang rukun iman. Tak. Maka dia pun kata sedakta juga. Lepas tu Jibril tanya tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, anta mudallah ka annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Musembah Tuhan seperti mana melihat akan Allah. Tu maqam gapo tu panggil? Maqam muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau mu tak boleh nak lihat Allah dalam ibadat kamu, maka mu kena tahu fa innahu yarak, Tuhan melihat ke kamu. Arti panggil maqam musyahadah. Atau nanti naik kita dengan cerita sahih tinggi sikitlah. Dak biar dia sampai hikam pok kita ni baru meninggal insya-Allah. Jangan meninggal awal pok kita deh. Mudah-mudahannya. Ni nak naik lagi ni tak tahu ni baru-baru simarul jannah nak naik sikit-sikit. Sayyidus salikin ko, mihajul abidin ko, sampai ke hikam. Ajak nak pitah awal kita ikan dengan Baba Zim kau tak ada, tak jadi. Nanti amo dapat ilham kat lain pula. Dia kata gejah deh. Tapi kita sini pun insya-Allah nak naik sampai ke ikam juga akan datang. Insya-Allah mudah-mudahan kita sempat nak betulkan hati kita. Jadi 3 benda dalam kitab mai disebut tauhid, fiqh, tasawuf. Ada sebenarnya lagi dalam hadis Jibril itu ulama hak sebelum ni dia tak huruf panjang. Tapi Habib Abu Bakar Al-Adni mari duk huruf berkaitan dengan bilakah kiamat. Mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat. Itu dalam hadis tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak tahu bila-bila saat ni, cuma alamat Nabi beritahu. Maka fiqh tahawulat ni lah dia akan cerita secara lebih detail berkaitan dengan kiamat ni.
Macam manakah perubahan-perubahan yang akan berlaku pada dunia ni ketika mana nak berlaku kiamat? Ya semua benda tak ada cerita dah berlaku-laku. Mana alamat besar, mana alamat kecil. Nih, lepas tu apakah persiapan kita bila nak menghadapi benda tu? Apa persiapan kita? Lepas zaman sekarang ni macam-macam dah kita duk dengar. Orang kata tahun depan kiamat. Lepas tu siapa tahun depan lagi kiamat. Tahun depan. Cakap dah lah. Tapi lagu mana kita nak mengenal pasti benda-benda sebegitu? Tu akan dibicara tuntas oleh Ustaz Said. Dia ngaji dengan Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia buka madrasah di Kuala Lumpur, di Shah Alam. Lepas tu akan marilah hari Rabu ni kecek kau kita tetap perubahan-perubahan akhir zaman tadi yang boleh hamba katakan di mana-mana surah masjid tak ada orang nak kecek secara detail. Ada kita cari. Cuma kita ni kalau pergi pagi letih ustaz, tak apa baliklah. Kalau kata amudah kita tengah hari ustaz, kita tengah hari. Maksudnya pagi sampai petang lah sehari tu. Ada kitab je jual. Tak apa kita tak akan kitab, tak apa. Kita ambil tanda-tanda benda berapa hak penting-penting ni nak hadapi kiamat. Lepas tu kita balik ayat ke anak-anak kita pula. Anak kita tak ada nak ngaji dah, kita tak ada nak ngaji. Sedap ni. Jadi maksudnya hak ni apa kata jaga orang nak percaya. Amo pun tak nak orang tetap masalah benda tu. Habis apakah ni buat kitab-kitab banyak kitab-kitab dia hidup huruf hak tu saja. Jadi hak kitab hak dia mari nak kecek ke kita ni kitab hak paling asas. Kitab paling asas. Kitab dia tu kau Arab, mungkin habis apakah ni kau orang Arab. Cuma kalau kita tak nampak, kita belilah kitab tu letak rumah berapa ya 5 ya yang masuk. Lebih kurang. Kitab apa ustaz? Kau mahal 5 ya. Ya lah ustaz. Takut kejut bunyi 5 ya. Nak ya ustaz gitu lah kata kes dia kelah. Tapi kena maklum lah. Kena maklum pak kita sini berapa orang mudah dia nak beli nak sediakan kitab tu. Dah Arab. Ya gini mak dia kena faham. Ustaz kita Arab mau beli wak gapo? Kalau duk letak rumah ada pedah ke dak kitab tu. Anak kita, cucu kita kalau kita tak mengaji sekalipun. Napa dak? Kita tak ada pergi tak faham, tak apa. Tak balik dah kita Arab dah lah tak baca buku gini. Tak balik dah. Gigi tak apa. Balik tak rumah. Biar banyak sikit kitab-kitab rumah. Balik. Anak kita balik Allah. Kitab gapo ni mak? Dia tanya kitab gapo? Kita tak ada lagi cerak pun yakin. Tak ada siapa dia pada rumah kitab ni. Cerak. Tak kitab Nubzatul apa? Aku lupa. Cerak kita tak ada. Tak. Jadi belilah letak rumah. Tapi masalahnya nak kata pakat gila deh. Hari Rabu ni. Kadang mau kata sibuk nak atas nak pegapo amun ayat awal ni coti mak dia we. Coti hari Rabu. Buat hari kena dah tu. Jadi molek dengan satu mahal tu kita pakat ngaji, we kepahaman kita tu lebih mantap lagi deh. Mudah-mudahan insya-Allah. Bajak-bajak kau orang lain tu lah. Bajak-bajak. Apa ni? Mana? Yang mula pukul 10. Yang mula pukul 10 pagi. Bolehlah kita pakai adik. Boleh tengok pondok kayu baru. Bukan masih ada dah. Cepat demo. Cepat demo pada kita ni. Tak apalah masih pakai lagi deh. Dah kalau nak buat masak, nak buat makan, kan nak makan boleh lah gitu. Pakat-pakat buat kita. Kalau nak buat masa tu kan nak buat lekali, buat lekali. Cuma nak ayat tu je. Baik deh. Pakat gerak pun deh. Anak mau jemput lah ni. Kau kena hantar Kak Madah dulu dia baru sapa ni. Nak minta hadir deh. Kita dengar tu ajak anak-anak kita pergi semetar. Kalau kena dengan kita duk lama. Tak kena dengan kita pergi angin patah pula. Muka bukannya tak boleh nak keluar dan masuk. Biar kita hadir majlis-majlis ilmu. Tu sini dia ayat dah.
Bila kita ni bersama dengan ahli kebajikan di atas muka dunia, Allah hamba patahlah ustaz mujulah, ustaz mari ayat kata ada pengajian, dok tidak terlepaslah ambo. Ruginya ambo rasa, tu ya hati ya kuat. Ilmu ni pula ambo tak je dengar, tak ada orang mengajar lagi ilmu ni. Ambo suka sangat ustaz mujulah, ustaz buaya hari tu. Oh jadi minat ambo dengan ilmu ni pula. Misal kata, maka orang yang ada kasih pada bersama satu kaum ni di dunia, dia akan bersama di hari akhirat kelak. Itulah Nabi kata seseorang akan bersama dengan orang dia kasih. Dan atas engkau jadi Habib Abu Bakar Al-Adni ni ulama besar di Yaman. Tapi dia meninggal dah, Allah yarham dah. Jadi gitulah orang-orang ulama ni dia tinggal jasa dia dengan agama Allah Taala. Kita mari sambung mata rantai mereka tu saja tak apa dah. Kalau kita tak nak sambung malah nak tahu ilmu ni ustaz. Orang lain pun malah tak ada mata rantai dah lah. Mungkin kalau kita pakak-pakak suka ilmu ni, pakak sepak ilmu ni, ada mata rantai. Walaupun rantai kita tu kecil tak apalah, boleh sambung juga dengan hak dia tu. Ini pakak malah tak nak ambil tahu berlakon dengan agama Allah Ta'ala agak. Ia terputus. Ya. Ada poster maklum dah dalam Facebook, dalam WhatsApp tu. Anda cuba tengok situ semula. Dan dia sendiri, PA dia sendiri terlalu buatnya, comel lah dia buat iklan tu. Dan atas engkau dengan kasihan belah bagi hamba Allah Ta'ala. Anisa kago. Dan atas engkau ini lazim, atas engkau kena ada belah kasihan pada makhluk Allah Ta'ala. Orang yang ada kasih pada manusia, pada makhluk Allah, orang ni ada sifat yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kamu hai Muhammad kecuali bawa rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Ya ada demo minta depan tu. Hak dewasa dah juga 40 tahun dah. Tapi ya bagus, hidup khidmat duduk buat kolej sekali ngapa suh di pondok. Jadi dia jugalah hok buat pagar pondok sebelum pada ni. Pati minta duk pondok, dia tak nikah apa lagi. Kata boleh lah, nak ngaji ikut peraturan. Bagus alhamdulillah lah. Subuh pun bangun awal Jumaat lekat alhamdulillah. Lepas tu baru ni dia ayat gambar ustaz ada sayang kita seorang. Dia pun orang tua tak ada, rumah pun tak ada. Umur dalam 35 tahun. Duduk sini sekali. Ya mari. Tak nampak tua pun okey bang Jumaat. Duk pondok sekara ya asal kat Jumaat ya. Lepas tu kita nanya lah, lepas tu Ming ni duk mana? Ya kata tak ada lah, duduk tidur masjid-masjid gitu. Lepas tu rumah tidak gia dia, ada abang okey juga apa lagi gitulah. Lepas tu duduk masjid-masjid gitu. Kata gini lah tak apalah, duduk lah. Kita nak ada orang tua ni rasa sakit kepala pula kalinya. Apa ada nak oyak tu sakit kepala juga. Tapi kita ni kena ada belah kat orang juga. Jadi kita kata tak apalah duduk, asal kata jangan ada perangai. Ada perangai tak boleh lah, kita nak jaga. Kalau ada perangai tak duduk. Kalau ni ada lah pun ada lebih tu, kita demo duduk sementara tengok lagu mana. Jadi nak ayat katanya kita ni kena ada sifat kasih sayang ke makhluk Allah Ta'ala. Bila kita dengar demo saat ni tu tak ada rumah nak duduk, orang tua pun tak ada. Dia kita nak kata apa? Kau mung bukan aku. Kau begitu. Kau lagu mana? Sikap kita waktu tu. Sikap kita mana waktu tu? Kena belah sial lah ke dia. Sialnya tak apa. Lepas tu kerja-kerja buat mana lah ni? Tahulah lah ni tak ada mana projek. Projek ni lah dok buat ngikat dulu. Ada dok buat surat pagar, dok buat gini, tak ada mana. Tak apalah kata mengaji je lah. Tadi kelas tafsir pun dia masuk juga mengaji sekali. Adik kita ni ada sial.
Kena ada, mesti lazim di atas kita ni kena ada belas kasih ekor ke. Selagi mana kita ni ada belas kasih ekor ke, Allah Taala belas kasih di kita. Cuma kita nak kena beringat jugalah. Sampai-sampai lah ni kita belah-belah demo orang makan kita pun ada. Nak kena beringat tu kena ada. Tak. Cuma mula-mula ni kena ada dulu belah kasih pada orang yang susah. Dan atas engkau dengan kasih belah bagi hamba Allah Ta'ala. Dan ya mudah ya, mula-mula buat pondok dulu dia mau tanya, ustaz umur berapa? Mu kata ikut pergi nak ngaji. Kalau umur 15 tahun 20 tahun budak sing ngaji mu tak sih. Jemaah tak lekat cakap suruh tak sih. Hak nama dia mendapat didikan kita, dapat kita dak didik lagi, kita suruh jemaah suruh ngaji-ngaji. Duduk pondok, muka pondok tu untuk wakah orang gitu dah. Dia ke guna. Kita duit nak pondok untuk apa? Orang ada ngaji. Kau ada hak umur 40 tak boleh ngaji dah. Cuma sungguh-sungguh pondok tak nak ambil ni sebab sakit kepala orang nak jaga. Jadi kita ni atas belah ni. Jadi ni nak kena sakit kepala doa-doa ni. Mau pun dok mai ajak biarlah dok kita belakang sini Tuhan tolong kita. Gitu ya harap katanya. Tak ada perangai berapa duduk molek mengaji. Yang mengaji ni kadang-kadang orang umur banyak dia lebih nak mengaji pada orang umur sikit. Budak kadang-kadang umur belasan tahun ni umur yang patut dia belajar tapi dia kesedaran dia tak ada. Kita kena kesedaran dulu, sakit pada nak kesedaran. Ni kalau mau dia acik-acik kakak dia ni, dia kesedaran kena mengaji tu kuat. Kadang mau ketuk rumah siapa, mengaji ini. Rumah siapa mau ketuk ini? Tak ada. Lepas tu mari siapa je suruh mari? Kita sendiri nak mari mengaji. Sebab kita sedar, rasa tak ada mana ilmu agama nak kena mengaji kitab dan sebagainya. Kesedaran. Tu kita nampak begitulah. Doa-doa lah kau kita ni. Lepas tu kita duk cara sana tu hak demo juga sini. Doa biar morning otak tu boleh jalan molek. Tak serabu. Tak serabu. Main jaga anak kita saja 45 orang serabu dah. Tak tahu siapa kan ni orang-orang tua kita ni. Serabu tak jaga anak. Letih dah. Dah belawak tak kata ada rasa. Hak besar dah lah sabar lah masa kecil dulu Dak jaga jauh deh tak serabu. Nak jaga seorang hak ni buana, hak tu buana nak atas sekolah hak ni aduh. Ya, tak apalah. Kecuali kat dia seorang tu. Nak jaga 45 orang saja pun letih mak dia anak kita sendiri dah. Nak jaga 2-30 orang pula. Tu kata kena mana-mana orang banyak dalam kampung. Tiap dia kali demo semaya tu kena doa khusus. Jagalah demo sana. Sebab amal seorang punuh tak ada dah punuh ni. Seorang punuh mau beri dekat dia je nyanyi tu. Tak ada orang nak jadi kena pakai doa kamu aja deh. Insya-Allah. Biar Tuhan beri ilham, biar Tuhan tunjuk ke abah dengan sebenar-benar. Lo ni gak ada istiqarah semua. Istiqarah ni biar Tuhan tunjuk lagu mana nak buat, nak menentu sosok masalah. Ni dia mau wi pondok kayu dak. Dia mau dak nanya ni lah ni. Pelajar ko, tetamu ko gapo. Istiqarah pula tu. Istiqarah nak tak siapa tu. Tentulah dia nak biar ada pelajar juga duduk. Pelajar mana nak duduk? Acu ayat mak dia sini. Acu ayat pelajar mana nak suruh duduk? Jadi istimewa dah lah. Pelajar lain tak terasa ke? Ustaz buat hak tu special pula. Padahal kita duk khidmat juga, pondok kita mengaji juga. Sakit kepala tu ada sakit kepala. Ni. Kita ni nak menentu biar jadi budak pun tak terasa hati susah. Bukan bagi mudah. Tapi yang moyat dah bodoknya. Ni pondok ni kita nak cedek budak hak boleh baca kitab. Hak ikut peraturan. Tapi nak tapis susah juga nak tapis ni. Bukan bagi mudah. Nak letak peratus tu makan biasa mudah nak letak. Betul salah betul. Okey 50 mudah. Tapi nak tu gerik pelajar ni hak mana lebih layak sini. Nak tengok dengan
orang panggil apa nama ni, pelajar dia, khidmat dia, lepas tu jenis jemaah tak jemaah dia, tengok pula dia ni orang lama, orang baru, banyak benda. Tu minta menjadi amo nak mari nak mengadu nak ayat kata mak moyo sini, pakak dok jugaklah ke kita dah. Ada masa gila tengok ni. Gapo? Tentulah. Kau ada mesin kau duduk sana. Biar mau duduk lah Ustaz. Dah tak ada sakit pada nak pergi biar mau duduk lah. Dia pun nak kata belakang istimewa tu nak letak lagu mana? Ada orang sponsor lah. Orang saing dengan botol pak tu. Ya, orang tua dia, ayah dia nak buat komok dia meninggal, bini dia meninggal. Asal nak sebuahnya. Lepas tu hidup mikir duit dia ada lagi ni, buat kau dia juga. Ya suruh anak dia main letak sini. So tu 20 ni gi ke 30. Hak nu dulu sebelum raya lagi nu duk akak nak buat benda ni. Dekat 30 dah, lah ni 30 ada. Ambo kan duit pondok ambo tak buat tu deh. Kalau mau baru ustaz duit pondok kita buat pondok 30 ambo tak buat tu. Kalau duit ambo, duit hak pondok kita kutip dah buat lah. Banyak benda lagi nak buat. Tapi hak nu sepenuhnya hak demo sponsor. Meletak sini enggak kita. Terima kasih lah. Arigatou gozaimashou lah kitanya. Engkau nampak comel jadi nampak pondok sikit. Ali amo tu dia kalau mak dia tanya gapo ustaz nampak lah ni, amo dah nampak nak homestay. Homestay tepi tu kan, dan ni buat kolej budak-budak nak homestay. Homestay ni masuk duit income ke pondok. Kita buat 450 buat tak besar mana dah. Ni musim-musim cuti sekolah boleh masuk duit pondok. Duduk saja gini pun mungkin ada hari minggu dia nak terasa duduk pondok, mari sekeluarga duduk homestay. Hajatnya gitulah kalau di hati hamba. Dah 50 dekat 60 tu. Waktu tu boleh buat seperti rumah homestay dah. Tapi dah dia menolak pondok kat kata selekeh lah. Kat mana pun. Tu ia kena ada kasih pada makhluk lah. Kita ni kalau orang mari minta gak kena siap. Baru ni ada hak non muslim tu mari derak. Ya orang habis ni. Dia kata baguslah, dia kata amo gi tafih, amo gi pondok, gi ribat, gi zawiyah. Oh, dia memang jalan sengati ni. Okey, kita tak kenal zawiyah dak, kenal zawiyah. Ribat mungkin kalau kenal. Zawiyah ni supaya pondok juga, po tafih, po madrasah. Kalau Kedah tu ada zawiyah. Ustaz Nazrul Nasir dia buat zawiyah. Ni supaya pondok juga. Pengajian kitab turah lah. Jadi hok non muslim tu kira dia mari ni pondok kata Allah terima kasihlah. Dia duk pujilah orang-orang agama ni. Tapi dia sendiri tak ada agama lagi. Duk puji saja. Dia kata dia pergi tokong gapo dia pergi belakang. Tokong pergi mana-mana tempat dia berhenti. Mungkin dia jenis orang mengembara, okey. Naik basikal sebuah agak ngiung. Tak mikir dah minyak naik turun pun. Mungkin dia basikal. Tapi dia puji. Dia kata amo pergi masjid, dia kata di Kedah, dia kata dia bui tidur dalam ya. Masjid lain tak bui. Kita nak celah juga. Nak pergi gua nak bimbel ni banyak benda dalam kalau pergi tidur. Kecuali masjid hak dia ada khusus dah. Lain tu. Dia puji kita. Jadi orang yang ada ihsan ni menarik ke masyarakat lain kepada agama Islam itu sendiri. Dan jadi oleh engkau itu yang kasihan belah, ada sifat rahim, belah kasih. Dan yang kasih sayang lagi yang menjinak-jinakkan, lagi yang dijinak-jinaki. Biar ada kita tu boleh menjinakkan orang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kata kalau aku ni tak beri padamu ya Muhammad jenis berlemah lembut, nescaya mereka itu akan membelakangi kamu, yang mereka tak akan turut kamu. Tapi bakpo mereka ni mari turut agamamu ya Muhammad,
kerana Allah Ta'ala letak kepada Nabi SAW rasa kasih sayang, rasa belah kasih pada orang, maka dengan lemah lembut Nabi SAW, orang pun tertarik dengan agama. Gitu. Ya, orang agama ni kena ada kasih sayang, kena ada lemah lembut. Puan Ambo ni tak ditunggu, Ambo ni kasar sikit. Dia kena ada berlemah lembut. Dan takut olehmu akan bahawa adalah engkau itu kerah hati. Jenis pongoh, jenis beking, jenis tak boleh nak dengar nasihat orang, atau yang keji, yang kasar-kasar, tak boleh. Nabi kita SAW tak ajar kita bertindak dengan kasar, dengan kerah. Nabi kita ni ya jenis berlemah lembut, ya hati ke hati. Ya cara dakwah lah ni ya tak boleh. Ya kena hati dengan hati saja ya boleh memberi kesan. Ya dengan cara lain ya tak boleh. Sebab tu Allah ya rahmat Bazik dulu punya pesan kata jangan dok kasar-kasar kena berlemah lembut. Ya dok baking-baking. Ya pesan gitu. Agak kita pun dok buat amanah dia tu kadang-kadang mampulah. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama wa man la yarham la yurham ke tu? La yurham. Kena. La yurham. Artinya sungguhnya memberi rahmat Allah Ta'ala daripada hamba Allah akan yang kasih belah. Allah Ta'ala ni beri rahmat, yakni turun kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba yang ada belah kasih sayang ke orang. Dia pun tengok orang tak boleh, tengok orang susah gak nyebui tolong-tolong sekadar termampu. Makan dah kau gini, dak lagi ambil lah makan. Akan kasihan belah, tapi lah kita nak ikut orang pun kena tengok juga makan kita wi tu layak tak layak. Ya banyak kadang-kadang kita agak wi sisa-sisa nampak jadi merendahkan orang tak boleh juga. Nampak. Jadi maksudnya dia kena banyak, kena orang panggil timbe taruh juga. Waktu metaro juga. Daripada hambanya akan yang kasih belah. Kadang-kadang kita ikut orang kita tak cek makanan tu secara mana, molek tak molek. Tu kita kena cek juga. Ada mungkin itu duk pondok dulu kita ingatlah, ada demo nasi ke budak tu. Allah nasi tu basi berkulak. Ya tak rasa gua tak tahan lah. Pelik juga. Jadi kena tengok juga dah bagi hak bui tu layak tak layak. Kita nak bui tu bagus dah. Ni wak mari hak tak habis kalau duk molek tak basi tak apa. Hak tak habis hak basi dah. Tok email tok bila pakak makan lako-lako. Esok ke tak mari subuh lako-lako. Sakit perut. Wicek molek dulu. Dah, hak nak bui tu. Tapi kata sedap-sedap tapi lama ke dah. Ya ke. Boleh kita minta dia buat sekali lagi deh. Jadi nak katanya kena tengok-tengok bagi kita nak bui. Baju tengok baju tu comel molek, layak ke tak lagi orang nak pakai. Dah. Kita tak pakai rasa nak buat bazi betul dah. Tengok pula layak tak layak. Tu banyak tu baju hak dia membui ke orang masa kebakaran tu. Siapa-siapa tak main kata lah bajunya kita nak duit lah ni. Duk baju tamu dah. Hak lah ni nak kau duit nak bayar sewa orang masa kebakaran tu ke, nak sewa rumah, nak banyak kira lah. Nak beli peralatan dapur, kau gapo, gas gapo. Lah baju lah ni tak wi dah baju stok dah. Dia mau ambil sengoti baju rumah tu tapi kena tengok-tengok jugalah baju tu. Lama kaya buruk wak wi kok dia nyanyo, kok dia terasa demo. Kena ada belah kasih.
Dan mereka jadi orang, Nabi SAW kata, mereka yang ada belah kasih, Allah Ta'ala belah kasih pada dia. Dan mereka yang tidak ada kasihan belah ia mereka, tidak diberi rahmat akan dia, la yurham. Man la yarham la yurham. Mereka ni orang yang Tuhan tak akan kasih belah ke dia. Jadi sebab tu kita kena ada belah kasih ke orang. Baru berkat hidup kita. Dan kau waris-waris terlagilah kita kena belah kasih. Kalau orang luar kita kena belah kasih dah. Kau kerabat kita lagilah kita kena ada belah kasih. Jiran tetangga kita ni antara orang yang berhak kita belah kasih pada mereka. Dan atas engkau dengan mengajarkan yang jahil dan menjadi orang jahil, orang tak ada ilmu. Bila dia minta tutup di belajar, kita kena ajarlah dia. Dan menunjuki akan yang sesat, orang sesat kita kena tunjuk jalan sebenar. Dan memperingat akan yang lala, orang lala kita kena tazkirah, kena beri peringatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ulil mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang beriman. Dan takut olehmu bahawa engkau tinggal akal yang demikian itu. Demikian mana? Memperingatkan bagi yang lalai, menunjuk bagi yang sesat, mengajar bagi yang jahil. Itu yang demikian itu. Takut olehmu bahawa engkau tinggal akan yang demikian itu, hal keadaan engkau berkata, sungguhnya yang mengajar dan yang memperingat itu mereka yang beramal dengan ilmunya, dan aku tidaklah seperti demikian itu, demikian orang beramal dengan ilmu. Tak kena. Kita kata nak tegur-tegur orang hamba pun tak juruh mana lagi. Kalau nak tegur orang ni kena orang berjuruh. Tak betul. Ya gini deh. Orang curi, orang maksiat, zina, minum arak, dia buat maksiat satu dosa. Yang kedua, dia tak tegur orang lain buat maksiat, dosa juga. Sedangkan dia berkemampuan tegur. Walaupun dia ni maksiat, dia tetap kena tegah orang lain buat maksiat. Itu dalam kitab Faridah dah sebut dah. Maksudnya menegahkan seseorang daripada buat maksiat, bukan kena orang berjuruh betul malaikat turun langit. Nak juruh betul malaikat turun langit. Tok email ko, ustaz ko, AJK ko, orang mana-mana sekalipun, ni ada kurang. Lepas tu tak tegur pas bila? Tegur, aku nak kita tegur dia ni, aku pun tak tahu mana lagi. Beres lalu dah. Jadi hal keadaan kamu duk kata orang hok nak kita tegur, orang hok nak kita nasihat tu, kena orang berjuruh, aku ni bukan orang berjuruh. Atau bahawa aku bukannya ahli bagi menunjuki orang. Bukannya ahli ilmu sangat aku ni. Bo nak sekadar nak suruh orang semaya tu tak payah ngaji tinggi-tinggi weh. Nampak tak? Kau kena ngaji tinggi baru boleh suruh orang semaya. Tak. Semaya ni bagi makruh di kita. Tinggal ke kemaksiatan tu benda makruh di kita, bukan benda hok kena ngaji tinggi baru nak faham agama. Tak. Kerana bahawasanya daripada perangai ulama yang besar-besar, dia katanya, orang hok nak tunjuk orang, nak ajar orang ni kena ulama besar hamba ni. Ngaji tak mana. Tak, kita sebutlah apa hak kita tahu. Balighu anni walau ayah, sampai ke daripada aku walaupun sepatah ayat. Kita reti lagu mana? Dan sama juga ustaz. Ya ustaz ni ada banyak jenis. Ada ustaz ni pandai bidan ni, ada ustaz ni pandai nak olah orang, tarik orang. Tapi kok bidan pada aing tanya bab-bab agama ya kurang sikit nak retinya. Misal, maka kita guna ke kepandaian kita saat itu kepada apa hak kita reti. Asal kata kita tu guna untuk amrun bil ma'ruf nahyu anil munkar, cukup.
Ini kisah tengok kita ke. Ya, kita pelakeh ustaz tu tak reti mana bab hukum tu, dia reti duk suruh baiki hati begitu ya. Ya tak boleh. Tu maksudnya ustaz tu rosak hati bulaknya. Ustaz tu motivasi ya tu. Maksudnya hak pandai motivasi, sedekah motivasi. Hak mana pakai pak hati, kecek pak hati. Hak mana reti bab fardu ain, mana reti bab hakikat, ya kecek hak dia reti. Maksudnya jangan sekali-kali kita merendah ke orang panggil usaha orang lain. Gitu. Tu ada setengah demo ya perendah. Kita sendiri pun kalau dia setel bisik ke kita, ada sikap merendah ke orang. Dia tu tak reti mana pun ngaji boleh lah. Tak boleh rosak hati kita. Kita kena sedar kata setel tu ya bisik dah benda tak molek di kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan bermula sekaliannya. Sekalian mana? Perkataan engkau tadi. Mu kata nak tegur ni kena orang berjuru, nak ajar ni kena orang alim betul-betul dulu. Talbis. Apa talbis? Yakni mengkacau daripada syaitan. Setan tipu kita. Kita nak tegur dah, setan pun main hasut. Mu nak tegur mu pun tak juru mana. Kita berkata, yalah juga. Tak tegur. Jadi orang tu berkekalan dengan maksiat. Benar setan. So kosong. Nampak? Jadi kalau orang tu buat benda tak betul, walaupun kita ni tak berjuru, tetap kewajipan kita kena tegur kalau kita mampu tegur. Maka bahawasa mengajar dan memperingat itu daripada jumlah beramal dengan ilmu. Dan ulama yang besar-besar tidak jadi mereka itu akal ulama yang besar, melainkan dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala dan beramal dengan taatnya Allah Ta'ala. Tu nak jadi ulama besar ni tu burilah pula. Mungkin semua orang mampu duduk situ. Nyanyo dah kalau ulama besar baru boleh kecek bab agama. Kita pun boleh kecek juga sekadar hak sepatutnya bagi kita, kepatutnya bagi kita. Dan menunjuki mereka itu ulama ni akal hamba Allah Ta'ala kepada jalan Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan apabila tidak adalah engkau itu ahli, maka tidak ada bagi engkau itu jalan kepada dapat ahliyah, jadi ahli, melainkan mengerjakan kebajikan dan menyuruh kepadanya kepada kebajikan, dan sungguhnya kecelakaan pada dakwah dan menyeru kepada lain daripada yang sebenar. Sesat itulah. Qala al-mu'allif, dan atas engkau dengan menempel akan segala hati orang yang pecah hati. Kena tepe tepe semula. Atas engkau ni lazim lah, maksudnya wajib kita ni kena pujuk semula hati-hati orang yang terasa, supaya dia tu tidak kecil hati. Lagu mana cara nak bagi orang tak kecil hati? Dok ajak pergi kedai kita belanja. Tu nak dia pun sukalah. Nak. Tu kita kata maaf dah. Oh tak apa, kenyap punya dah. Nak. Ya tak apa pun hok mahal-mahal. You nak balas balik. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlisin, waj'alna min awliyaikas salihin. Allahumma la tuhina fi ghaflah wa la ta'khuzna an ghirah, waj'al akhir kalamna qawla la ilaha illallah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi pondok kayu hak dua tu tak ada masa api lagi tu. Ia pun tak ada api lagi kita apa. Jadi kalau ada demo nak bui untuk buat api ke gapo, hos lebihnya kita akan masuk ke pondok lah. Boleh ikut AJK kita lah dah. Kalau dia kata tak ada api lagi ke sana Ustaz, tak ada lagi. Lampu kipas tak ada gapo lagi lah, pelak-pelak.